Beg nombor 7. Okey. Yang ni besar sikit. Besar ke bang? Betul. Kalau kita bandingkan beg nombor 1 dengan beg nombor 7 ni, hampir separuh jugalah saiz dia. Kan? Dia separuh. Oi, besarnya bang. This one quite besar. Okay. Alright, so this one kita terbahagi kepada dua lah. So this one kita boleh tukar interface sebelah kiri. Tapi this one kita ada 4 lah interface. Kan? Dia tak begitu banyak dan dia ada belah kanan juga. Okay. Tekan belah kanan. Apa bang tekan? Kiri dan kanan je. Okay. So function sama ke bang? Nak tengok fuel pump kan? Fuel pressure, turbo. Okay. Nak tengok boleh tukar ke bang? Sebenarnya kita boleh tukar. Okay. Tachometer kan, GPS speed pun boleh. This one nak tukar line boleh juga. Okay. Average fuel consumption. Okay. Engine load boleh juga. Okay. Mungkin sini nak tukar. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. Dan juga kita ada PID lah. Okay. Turbo. Mungkin ada tengok turbo. Yes, boleh tengok juga lah. Jadi contohnya. Alright. Ni beg nombor 7. Okay. Untuk kereta-kereta 2010 sangat tak digalakkan lah sebenarnya. Okay. Macam kereta Vios. Vios boleh. But this one tak boleh. Untuk kereta-kereta Vios, Myvi lama, beg 1 Beza. Beza boleh pakai. Still boleh pakai Beza 2016 bang. Boleh? Beza nak pakai beg nombor 7. Boleh, tapi saya tak suka atas sebab besar. Barang ni besar. 1, okey. Saya takut dia halang pandangan. Yang kedua, dia tak ada macam beg-beg. Macam contoh beg 1 saya ni kan. Dia tak ada ni. Dia tak ada